Tak tahu dah kali keberapa dah saya buat kuih ni. Macam-macam versi saya dah share. Versi pandan, versi lembut dekat dalam. Kali ni saya buat lagi kuih bom bijan ni versi garing-garing pula sebab mak ayah saya request. Okey, jom kita tengok resepi. Untuk kali ni saya guna inti kelapa dan inti kacang merah. Inti kelapa ni dah banyak kali juga saya share resepi dia. Boleh tengok dekat video lepas-lepas. Inti kacang merah ni pula saya beli dekat kedai bakery. Okey, bulat-bulatkan dulu semua inti ni and ketepikan. Sekarang kita nak buat dough dia pula. Saya guna 4 cawan tepung pulut, 6 sudu besar tepung gandum, 4 sudu gula dan 1 sudu kecil garam. Tambah dalam 1 cawan kentang. Yang ni dah siap rebus, tambah air sikit and then blend. Gaul semua bahan-bahan ni sampai rata, baru masukkan 1 cawan air suam. Masukkan air ni sikit demi sedikit sampai dah jadi dough yang tak melekat macam ni. Untuk sukatan dough ni memang banyak, dapat dalam dekat 40 biji. Kalau korang nak buat sikit je, boleh bahagikan sukatan semua bahan-bahan tu. Sekarang dah boleh bentukkan kuih ni macam biasa. Korang tengok je dekat video ni. Untuk menggoreng pula, tips tak nak kuih ni meletup, panaskan dulu minyak guna api sederhana. Bila rasa minyak dah suam-suam tu, boleh masukkan kuih and then kecilkan api. Lepas tu goreng lah macam biasa sampailah kuih ni dah masak. Bila masak dia akan kembang sikit, so hati-hati jangan sampai dia pecah. Last kali bila dah siap goreng, boleh angkat dan toastkan. Kuih ni sedap makan panas-panas sebab mesti ada kentang ni, dia garing-garing sikit dekat luar tu. So selamat mencuba korang.